Kemenangan Barca terhadap Elche 3-1 memang mengagumkan. Tapi ada perkara lain yang perlu kita bincangkan. Okey, jujur cakap perlawanan Elche lawan Barcelona ni adalah antara game yang paling geram. Barca menang 3-1, clean di tempat lawan, kutip 3 mata penuh dan sekarang buka jurang sementara 4 mata di puncak La Liga. Tapi cara game ni berjalan agak tak memuaskan. Barcelona main bola serangan yang sangat cantik. Gerakan lancar, passing tembus line, positioning kemas, semua ada lah kiranya. Masalahnya satu je, finishing ke laut. Serius, kalau korang tengok game ni rasa macam mustahil. Skor cuma 3 gol. Barca sepatutnya boleh skor lebih pada tu lagi. 5 boleh, 7 pun boleh. Elche pula pilih untuk lawan terbuka dengan Barca. Tapi keputusan tu buatkan mereka sangat terdedah di bahagian pertahanan. Hasilnya, Barcelona masuk ke kotak penalti Elche berkali-kali. Bukan setakat banyak, tapi terlalu banyak. Peluang datang non-stop sampai kita sendiri naik letih tengok. 5 minit pertama je Lamine Yamal dah buka jaringan dengan gol yang cantik. Masa tu semua orang fikir, okey, ni mesti banjir gol. Tapi lepas tu, satu demi satu peluang disisiarkan. Penyerang, midfield, semua macam lupa cara nak sasarkan gol. Ada yang free depan gawang pun boleh tersasar. Sampai tahap cara kelakar lah kan. Yang lebih menyakitkan, Elche pula berjaya samakan kedudukan walaupun mereka sepatutnya dah ketinggalan 4 atau 5 gol. Nasib baik sebelum rehat, Ferran Torres jaringkan gol untuk bagi Barca kembali mendahului 2-1 sebelum ke ruang rehat. Tapi jujur cakap, keputusan separuh masa tu memang tak mencerminkan permainan sebenar. Sepatutnya lebih daripada itu. Separuh masa kedua pula, skrip sama berulang lagi. Barca masih dominan, masih cipta peluang. Cuma Elche bertahan sedikit lebih baik. Walaupun begitu, Barcelona masih sepatutnya boleh tambah 3 atau 4 gol lagi. Tapi kali ini, hanya Marcus Rashford yang berjaya menjaringkan gol untuk jadikan kedudukan 3-1. Dari segi pemain, Lamine Yamal memang outstanding sepanjang 90 minit ni. Macam biasalah, dia dribble sana, dribble sini, lepas buahnya lah. Frenkie de Jong pun menjadi bos tengah padang. Tenang dan kreatif. Marc Bernal pula walaupun masuk sebagai pemain gantian, impak dia sangat positif. Cuma ada berita yang buat fans Barca agak risaulah. Rafinha terpaksa keluar separuh masa dengan kecederaan pinggul. Julius Koundé pula nampak ada masalah otot dan Lamine Yamal sendiri kelihatan memegang bahagian groin di hujung perlawanan. Harap semuanya tak serius lah. Jadi dekat sini kita kena tahu Barca memang layak menjadikan lebih daripada 3-1 itu. Malah sepatutnya menang besar pada match kali ini. Tapi walaupun cuma menang 3-1, 3 mata tetap 3 mata. Itulah yang paling penting. Malam yang pelik tapi sangat penting. Kalau finishing di upgrade lagi, perbaiki lagi untuk next match, Barca akan lebih baik dan pesta gol akan datang.